What's up guys and ladies. So hari ni aku nak servis motor dekat Harley Davidson of Kuala Lumpur. Mahal tak? So tadi aku dah hantar motor aku kat belakang ni and dah bagi kunci semua. So nak cerita sikit pasal motor aku tu, Sportster 883. So motor tu aku beli Recon. So masa beli Recon tu mileage dia dah dalam 4k kot. 4 km, 4000 km. And masa tu aku servis dekat situ, dia kira second service dalam RM385. So RM385 tu dia tukar minyak enjin 3 liter, 3 botol. Masa tu dia pakai Liqui Moly, brand Liqui Moly. Lepas tu dia tukar oil filter. Tu je, RM385. So dekat sini, dekat Harley, mesti dia pakai minyak Harley. Lepas tu yang ni dia kira servis semua. Sebab sekarang mileage dah 14,000 lebih. So dia kira servis ketiga. Servis ketiga ni 16k. So ini banyak sikit lah sebab dia tukar gasket, petak gasket bulat, macam-macam ada tukar. Dia tukar minyak sekali, tukar minyak Harley Davidson, minyak enjin. So mungkin mahal sikit, tak tahu harga macam mana. So kita tengok lah. Sebenarnya tak payah servis kat sini pun boleh, cuma aku nak servis kat sini, nak tengok berapa harga dia. Dan nak tunjuk korang juga berapa harga dia kalau servis kat sini, compare dengan servis kat luar atau servis sendiri. So tengah tunggu, mungkin dalam tengah hari siap, kita masuk lah tengok apa ada dekat Harley Davidson Kuala Lumpur. Jom. So aku masuk, korang akan nampak showroom. Ada motor baru semua untuk dibeli. So dia ada pasang lagu sikit lah, mungkin kena copyright tapi tak apa. So sini ada kaunter dia untuk tanya. Ini tempat servis. So nak servis tu. Ini aksesori. Nak aksesori kau kena jumpa orang kat sini. Tapi cakap pasal aksesori ni, aku pernah order aksesori dekat sini. And dia punya tunggu tu macam tunggu turn nak pergi haji. Lama gila. So lelah aku cancel. And dapat deposit balik lah. Kena deposit RM500. So tu aksesori kalau nak. Apa dia? Bro. Lepas tu jalan belakang ni ada merchandise jual baju, jual jaket, jual seluar, semua merchandise kat sini agak mahal sikit sebab Harley Davidson. Kalau korang nak beli murah, korang pergi time event KL Bike Week ke, Outspeed ke, Mumpung Bumi ke, kalau diskaun. Tadi tengok kadang-kadang ada juga diskaun, kita tengok. Kasut pun ada, kasut, baju. Oh, lepas tu belakang ni ada kafe Drive KL, tapi tak buka lagi. Okay, ni kafe yang aku cakap tadi. Kalau kau masuk kat situ nampak apa? Showroom tu boleh masuk kafe. So sini ada kafe dia, tak buka lagi. Cuma satu lagi kat belakang tu, kalau korang jalan belakang lagi, ada bike wash, tempat basuh motor Harley Davidson. So kalau kena ada bike wash lah. Harga dia aku rasa ada tambah kat depan, jadi tunjuk harga. So ni ada spa, Road 77 bike wash and spa. So dia ada basuh motor semua. Cuma hari ni aku tak basuh motor sebab biarlah motor tu kotor asalkan berjalan. Okay, ini aku punya air filter. Tadi dia cakap air filter ni dah lama sangat ni, dah berminyak dalam. So dia suggest untuk tukar baru, bukan baru lah, ni motor sampai terus tukar. So second juga tapi tak terpakai. So dia saja untuk tukar air filter ni lah. Tapi aku tengah tanya harga, tak tahu berapa. Sebab plan nak upgrade, tukar air filter terus, cuma tak tahu lagi bila. So mungkin pakai je dulu, mungkin tukar, tengok harga berapa. Macam benda lain dia racun. Lepas tu tadi saja nak tukar shock. Shock tu memang aku nak tukar sebab sekarang 11 inci. Nak tukar jadi 13 inci, dia besar sikit lah. Tadi cakap pasal bike wash lah, ni harga dia. Bike wash. Tengok lah, pause lah, screenshot lah. Lepas tu servis. Kat sini lah estimation servis dia. Tapi ni bukannya accurate, ni estimation saja. Macam aku kat sini 16,067 kan. Tapi aku rasa lebih hari ni untuk Sportster. So kita tunggu je lah apa yang siap. So macam ni lah pakai Harley. Sebab ramai yang aku ada buat video pendek banyak, video shorts
Kita duduk luar je, sini-sini. So video shorts dekat YouTube, lepas tu Instagram dia dengan TikTok. So korang follow akaun-akaun tu semua. And ramai yang tanya kat komen, pakai Harley ni banyak pakai duit tak? Servis, maintenance semua kan. Macam ni dia, tengok video YouTube aku. Memang mahal, servis ni pun tengok harga berapa. So tu aja. Jom. So ni dia air filter tadi. Harga dia 100.5 dari 300. Okay lah, tukar. So mungkin kita tukar je hari ni. Lepas tu next baru upgrade ke air filter yang lain. So ni lah minyak yang dia pakai aku rasa. HD Genuine Motorcycle Engine Oil. Aku punya 60 ke 20, 50 aku tak tahu. Tapi ni lah yang dia pakai. Filter yang ni rasanya oil filter, black filter, tapi tak tahu lah harga apa. So itulah dia pakai Harley ni. Tukar itu, tukar ini, yang datang nak servis ada benda lain. So motor tu kira motor lama, so mesti akan tukar. Tapi kalau tak nak tukar, upgrade. So dia cakap tadi kalau upgrade oil filter, lepas tu next service, oil filter tu kotor ke apa, boleh cuci je. Cuma stock punya filter ni tak boleh cuci. So itulah dia, kita tukar 1.5. 1.5 tambah servis, nak dekat 1,000 kat tu. Tengok lagi harga berapa. So macam tu dia, kalau korang ada soalan, tanya kat komen. Macam tu lah pakai servis, pakai Harley ni keras sikit lah dia punya pembelanjaan dia, maintenance dia. Ikut kita rasa sendiri, kemampuan sendiri. Aku pun tak tahu kenapa aku pakai. Tapi tu lah, aku minat motor belakang ni sebenarnya. Lowrider ST. Senang gila. Sebab dia besar sikit. Dia siap box, siap fairing. Smart lah. Tapi harga pun dah 100 lebih kot. Nak dekat 200. Kita layan je lah pakai Harley ni. So aku tengah cari shock absorber belakang yang tinggi sikit. Sekarang ni 11 inci. Nampak katik lah motor tu kan. So kita nak bagi dia ronggeng, kena tukar 13 inci atau 14. 13 okey kot. Cari aftermarket. Tapi tu lah, kalau ambil yang Roadster punya pun 13 inci dah 1000 lebih. Progressive shock dah 2 Progressive shock dah 2000 lebih. So mahal macam ni. So guys, kalau korang jalan sikit tu Rev KL, jalan sikit belakang ni ada kedai makan. So ni dia kedai makan, ada kedai runcit. Belakang ni ada kedai kopi Binjai. Sini banyak makanan. So kalau lah tunggu servis lama, boleh lah makan kat sini. FKL tu boleh je, tapi sebab dia banyak western, lepas tu mahal sikit. So kita makan kat belakang ni. Macam-macam lah lauk, nasi. So jom makan. Ini dia. Okay, aku tarik balik kata-kata aku. Kat sini pun boleh tahan harga dia. Yang ni aku ambil ayam, kangkung, sambal hijau, nasi sikit, kuah, ais kosong, RM13. Hidup ni semuanya mahal. Minyak je subsidi, lain semua mahal. Tapi itulah, makan dulu. Sekejap lagi ambil motor, tunggu motor siap. Jom. Okay, dah habis makan. Not bad lah food dia. Kalau kau nak makan masakan Melayu, KS tu ada nasi, ada lauk macam. Dekat RKL tu banyak western. So kita jalan balik pergi ke Harley. Lepas tu tunggulah motor pukul 1 kot siap. Sampai lama lagi. Minta jalan sekejap. Betul lah Terpasal sikit habis awak. Tak apa. Ya dia.
Ni motor sudah siap. Sini servis dia kali cuci sikit. Dia bike wash, tak tahu lah kena cas ke tak, tapi kita tengok lagi. Bike besar sikit tapi tak apa, dia cover plastik. So jom kita masuk dan bayar. Dah 3 12 satu. Kita gasket yang kecil-kecil tu dengan ori. So dia tu. Okey. Itu dia. Motor sudah siap. Dari mendung terus panas. Panas sebab kena bayar. So ni harga dia 773. Receipt nanti dia WhatsApp. Tapi tadi aku tengok apa yang tukar. Dia tukar minyak enjin, filter. Filter yang ni yang filter. Lepas tu gasket ada 2 gasket. Tukar dengan apa lagi tukar 773. Cakap benda gagap. Lepas tu dia suci sikit, basah sikit lah, tapi tak apa. And tu dia. Lepas tu filter tadi beli kat orang. So QR rasa yang 100.5. Filter tu tak perlu pun, tapi tak apalah, tukar je lah. So 773 tambah 100.5, berapa tu? Macam tu lah hidup memakai Harley. Aku kena man lah punya front ni kan? Oh nampak? Ya. Yeah. Okay. So sekarang ni kita gerak balik. And helmet pun balik. Edit video. So kalau korang ada apa-apa soalan, tanyalah kat komen kat bawah. Ada apa-apa pendapat, mungkin servis tempat lain ke apa kan, komen lah kat bawah. And kita jumpa lagi kat video yang akan datang. Thank you guys for watching. Thank you Harley KL. So tu dia, motor pun dah siap cuci. And cuci pun tapi tak adalah nampak bersih sangat. Kira tu, kita belanja sikit bunyi exhaust yang tak seberapa ni. Tu dia. See you guys. Peace. Okay, baru nak gerak je tadi. Lepas tu dapat WhatsApp receipt. So apa yang dia tukar, aku tunjuk kat skrin. HD 25. Oh ini 20 watt 5 ni minyak enjin. 3 botol RM78 satu botol. So total minyak enjin 234. Lepas tu Formula 1 apa benda RM89. Oil filter black, oil filter yang tadi aku tunjuk tu 120. Gasket 25. Gasket clutch 11. O-ring RM7 dengan label 130. Tapi label dia ikut jam aku rasa. So 1/9 ni kira 2 jam lah. So label saja RM200.5, RM247. So total 773. Label lah kot yang mahal sikit kat sini. Yang lain semua barang-barang minyak semua sama je kedai lain. Label dia lebih sikit. So tu dia. Bye.